AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, meningkatkan perbelanjaan kepada hampir 127 juta dolar untuk tahun 2024 untuk menghentikan calon anti-Israel. Matlamatnya ialah untuk menekan ahli-ahli politik yang pro-Palestin dan anti-Israel, dan Mamdani ini menjadi mangsa terbaru AIPAC. Serangan ke atas Mamdani bukan je datang dari parti lawan Republican, malahan turut datang dari parti beliau sendiri, Demokrat. Chuck Schumer, Hakeem Jeffrey hanya memberi ucapan hambar tahniah sahaja tanpa memberi sokongan penuh. Penderma-penderma utama Demokrat kini memikirkan sokongan sebagai calon bebas ataupun Eric Adams untuk Datuk Bandar New York. Jadi ini menunjukkan tak kira Republican atau Demokrat, agenda Zionis sering menjadi keutamaan ahli politik US. Jadi, apa yang berlaku terhadap Zohran Mamdani ini menunjukkan kelemahan sistem demokrasi di US itu sendiri. US yang kononnya champion sistem demokrasi sebenarnya lebih kotor dan jijik dengan politik wang dan perkauman melampau. Mengancam kepentingan korporat, memperjuangkan golongan miskin ataupun mempertahankan hak Palestin, mereka akan menghadapi kempen terancang yang direka untuk memusnahkan kerjaya dan juga keluarga mereka.